Setengah orang kan dia rebus, keras kan. Nak bagi tips, rendam beras tu setengah jam. Rendam dulu, lepas tu baru masuk dalam ni. Bila dah rendam tu, dia akan jadi lembut. Di tengah kesibukan menyediakan juadah hari raya, ketupat nasi tetap menjadi hidangan wajib masyarakat Melayu, dihidangkan bersama rendang, serunding atau kuah kacang. Suatu masa dulu, malam raya meriah dengan aktiviti menganyam beramai-ramai. Namun kini, tradisi itu semakin terhakis dek kekangan masa dan pilihan ketupat segera. Namun, bagi sesetengah keluarga, cara lama tetap dipertahankan demi mengekalkan rasa asli dan nilai sentimental. Bagi Nur Hashimah Muhammad Taib, kemahiran menganyam diwarisi daripada arwah ibu dan nenek, kini menjadi sumber rezeki, terutama menjelang Aidilfitri. Start daripada umur 18 tahun. Daripada arwah mak lah. Arwah mak dia suka berniaga. Lepas tu arwah nenek ajar arwah mak. Lepas tu arwah mak cakap, apa kata kita jual kerongsong ketupat kan untuk cari sumber pendapatan. Melalui daripada pasar lah. Setiap kali raya kan. Jual kat pasar daripada satu ikat. Lepas tu lama-lama sampailah dapat sekarang 1000 ikat. Macam tu lah. Lepas tu setiap kali raya je orang order kan. Sambil buat sambil berniaga. Lepas tu bentang dekat atas pasar kan. Lepas tu buat longgok jual sebiji. Daripada dulu sampai sekarang tak ubah, sebiji RM1. Perniagaan yang bermula secara kecil-kecilan ini kini berkembang dengan tempahan dalam talian, menjangkaui pelanggan individu, pemborong dan peniaga pasar. Tempahan boleh mencecah sehingga 20,000 biji ketupat. Suaminya yang pada awalnya tidak tahu menganyam, kini turut membantu menyiapkan tempahan, menjadikan aktiviti itu pengalaman keluarga yang unik. Saya dulu buat sendiri dulu. Lepas tu arwah mak cakap cubalah kan. Jinak sendiri kan, pergi buat kat pasar, duduk tepi jalan kan. Setiap kali raya kan dia orang akan buka untuk tepi-tepi kan. Kira rembo je lah kan duduk kat tepi tu, meniaga buka meja. Lepas tu jadi sumber pendapatan melalui online pula. Start daripada PKP tu lah yang nampak macam meriah sangat. Seminggu sebelum raya saya dah start buat 5,000. 5,000 untuk order kan. Lepas tu kemudian untuk daun lebih kurang 12,000. 12,000 untuk daun dia orang order kan. Melalui online tu dia banyak daripada situlah customer. Lebih daripada sekadar perniagaan, setiap helai daun kelapa yang dianyam menjadi kesinambungan memori arwah ibu dan nenek sambil membolehkan pelanggan mengimbau nostalgia raya lama. Malah beliau juga menerima tempahan sepanjang tahun untuk penggambaran drama, iklan dan hiasan perayaan. Sebulan sebelum puasa saya dah start buat dah. Untuk macam orang syuting iklan, produk, drama, diorang akan order sebab bila tak ada musim, saya je yang ada. Nostalgia balik lah lama-lama kan. Dulu kan nak jumpa ketupat kan susah kan. Bila kita buka benda ni, banyak orang nampak, orang imbas balik kenangan yang lama. Nyam menjadi kesinambungan memori arwah ibu dan nenek. Hiasan perayaan. Sebulan sebelum puasa saya dah start buat dah. Untuk macam kenangan yang lama.